Bila kita berkomunikasi dengan seseorang ataupun mungkin beberapa orang, pada prinsipnya kita nak message yang kita nak sampaikan tu diterima oleh audiens kita kalau kita cakap dengan isteri, diterima oleh isteri lah. Kalau kita cakap dengan anak-anak, kita nak message kita diterima oleh anak-anak Kalau kita sebagai pensyarah ataupun guru, kita nak message kita diterima oleh pelajar-pelajar kita Begitu juga di tempat kerja Jadi kita nak menyampaikan message, kita nak menyampaikan sesuatu dan kita mengharapkan message kita diterima Tetapi ini bukan selalu berlaku dalam semua keadaan So bila kita berkomunikasi, ada 3 kemungkinan Yang pertama, message kita diterima. Kita rasa seronok lah kan, kita happy lah message kita diterima kan. Yang kedua, message kita tidak diterima. Dan yang ketiga, message kita disalah tafsir Disalah tafsir bagi contoh yang mudah macam ni lah Dulu masa Pak Su kerja muda-muda kan Jadi satu pagi tu Pak Su nak pergi kerja, Pak Su suruh anak Pak Su, Diana, masa tu umur dia 4 tahun macam tu. Diana, pergi ambil beg abah dekat atas Pergi ambil beg abah dekat atas, dekat tingkat atas lah Diana ni anak yang baik Dia pun naik tangga pergi ke tingkat atas. Lepas tu dia bawa turun beg pakaian besar, beg pakaian besar warna hitam Jadi sebenarnya Pak Sun nak Diana bawa ataupun ambil beg kerja Lepas tu Pak Sun kata, oh bukan yang ini boleh tolong abah lagi tak? Ambil beg kerja abah warna coklat yang bentuk macam 4 segi Diana pun naik atas Lepas tu dia dah bawalah turun beg kerja tadi warna coklat Jadi dalam kes ini mesej Pak Su tadi pada awalnya disalah tafsir. Pada prinsipnya beg lah, Pak Su nak beg kan, disalah tafsir. Beg kerja ditafsirkan sebagai beg pakaian Kenapa keadaan ini boleh berlaku? Salah Diana ke salah abah? Mungkin dalam hal ini salah abah lah sebab mesej tidak jelas Sepatutnya Pak Su bagi tahu Diana ambil beg kerja abah warna coklat yang bentuk 4 segi. Baru jelas kan? Jadi sahabat berhati-hati bila kita berkomunikasi, bila kita nak menyampaikan sesuatu, mesej, hasrat dan sebagainya, kita nak pastikan mesej kita tepat dan jelas dan dipahami oleh audiens supaya mesej kita diterima Baiklah, kita jumpa lagi. Terima kasih.